masyarakat pada hari ini menolak wujudnya rasukan jin yang sebenarnya ataupun menolak kewujudan sawan ataupun gangguan makhluk jin kerana disebabkan oleh sebahagian daripada perawat dan peruqyah yang kaedah mereka itu keluar daripada batas syarak ataupun keluar daripada kaedah yang syar'i, kaedah yang dianjurkan oleh agama, ya, menyalahi sunnah yang sahih, ya, bergantung kepada semata-mata dengan pengalaman-pengalaman dengan tujuan untuk mencari harta, untuk mencari nama dan kemasyhuran dan juga populariti. Di dalam kitab Burhanus Syar'i fi Itsbatil Masi Was-Sar'i, iaitu bukti syarak dalam menetapkan adanya gangguan jin, iaitu al-mas, dan penyakit sawan, iaitu as-sar'i. Bukan sekadar itu, di dalam kitab ini juga mengandungi fatwa-fatwa ulama Rabbani wa syahadatil atibba'il mukhtasin dan keterangan para doktor pakar. Di samping itu, dalam kitab ini juga menerangkan jawapan terhadap golongan yang mengingkari dan menyalahi serta bantahan terhadap golongan yang batil dan pendusta. Dalam kitab ini, Syekh menerangkan, ya, kepada kita dengan membawa perbincangan, ya, terdapat beberapa keadaan di mana, kata Syekh, pada hari ini di sisi sebahagian orang yang sesiapa yang ada sakit kepala dianggap terkena jin. Yang keduanya, bila ada kemerahan yang ada pada matanya, maka dia dianggap sebagai orang yang terkena sawan. Dan sesiapa yang sakit pada perutnya, maka dia dianggap sebagai gila. Apa sahaja rasa sakit ataupun kesakitan yang menimpa seseorang, kadangkala kerana tersalah sangka dan kadangkala disebabkan oleh kejahilan, dinisbahkan kepada jin ataupun gangguan, iaitu jin yang masuk ke dalam tubuh badan ataupun disebabkan oleh sawan. Ini sebab apa? Ini sebab adalah satu sikap tergesa-gesa yang tercela, yang tidak ada asas kebenaran padanya dan tidak ada tempat dalam akal yang waras. Baik, apakah pandangan Syekh terhadap perkara ini? Kata Syekh, ini adalah pandangan saya yang mengatakan perkara yang menyebabkan sebahagian manusia menolak kewujudan sawan ataupun gangguan jin ataupun jin merasuk manusia. Bahkan ia menolak perkara ini dengan keras, dengan penuh tekanan dan penafian, kerana mereka melihat terlalu banyak kes dakwaan orang yang dirasuk dan kena sawan yang datang secara bertindih dan tidak menentu dengan cara yang mereka tidak pernah saksikan seumpama ini. Kata Syekh lagi, dan mereka juga melihat perbuatan ramai daripada para perawat dan peruqyah yang telah keluar daripada batas syarak dan menyalahi petunjuk sunnah yang sahih, serta banyak bersandar dalam hal tersebut kepada pengalaman-pengalaman semata-mata atau dengan hadis-hadis yang lemah. Lalu dengan sebab itulah mereka mengumpulkan harta, memperoleh kemasyhuran dan meraih populariti. Masyarakat pada hari ini menolak wujudnya rasukan jin yang sebenarnya ataupun menolak kewujudan sawan ataupun gangguan makhluk jin kerana mereka melihat ramai banyak kes-kes palsu dan juga dakwaan yang melampau terhadap gangguan jin ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh sebahagian daripada perawat dan peruqyah yang kaedah mereka itu keluar daripada batas syarak ataupun keluar daripada kaedah yang syar'i, kaedah yang dianjurkan oleh agama, ya, menyalahi sunnah yang sahih, ya, bergantung kepada semata-mata dengan pengalaman-pengalaman ataupun hadis-hadis yang lemah, lalu menjadikan rawatan mereka itu, ya, dengan tujuan untuk mencari harta, untuk mengumpul harta, untuk mencari nama dan kemasyhuran dan juga populariti. Itu yang perkara yang Syekh simpulkan pada hari ini supaya kita sentiasa berhati-hati di dalam untuk kita mencari kesembuhan ataupun apabila kita diuji dengan sakit, hendaklah kita merujuk dengan kaedah-kaedah yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW ataupun kaedah-kaedah yang sabit dengan agama ataupun kaedah yang syar'i.